Bunga dengan kegelapan, selalu ku dengar tertanya-tanya. Orang kata bunga dengan kegelapan, kegelapan boleh layukan bunga, tapi bunga tetap mekar walaupun layu, kerana ada flora yang boleh ditiup oleh angin. Ingat, bunga memang perlu cahaya, tapi kalau tidak layu, flora dia tidak akan berjaya berkembang. Bunga kegelapan, kegelapan dengan bunga yang tak mekar. Memang itu ku tidak tahu, kerana ku memang tidak menyukai bunga. Ada dulu orang suka bermacam jenis bunga. Ada sekali pernah wanita yang buat salah cuba minta maaf dengan bunga, yang akhirnya dibuang pula dalam tong sampah. Memang bunga itu memang bunga. Bunga memang tidak penting manapun. Selalunya orang memang tak sangka sangat. Lelaki kadang-kadang, perempuan kadang-kadang suka, tapi kadang-kadang lelaki tak suka juga. Bunga-bunga, cinta bunga, bunga dalam kegelapan. Itulah namanya cinta yang takkan mekar. Memang cinta syok sendiri. Apalagi bunga. Memang gitulah bunga layu.